Aku mencari damai setiap kali aku berkemping. Kadang-kadang aku suka mencarinya bersendirian. Hanya aku dan alam. Jauh dari kesibukan, jauh dari hiruk pikuk bandar. Yeah. Oh yeah. Kita dah sampai Tanjung Malim. Namun, ada masanya damai itu lebih indah berkongsi bersama-sama mereka yang bernama kawan. Ayuh, tonton video ini sehingga habis. Kami akan kongsikan bagaimana kami mencari damai dengan cara kami sendiri. Boleh lepas beringin keling kubur. Oh ni highway. Kalau ikut jalan dalam ni serendah, rasa. Serendah kan. Sejam 19 okey lah. 67 kilo. Tak jauh macam mana. Okey gang, ni kita pergi ke camping lagi. Kita ada Aziz pula. Ni Fitri. Ni Aziz. Lagi tak ada, kita tiga je. Aduh. Ya, ramai-ramai hari tu tu. Rugilah. Alif, Kalis, Faizal, Syah, Abang Zack, Madam. Where are you guys? Where are you guys? Come on guys. Okey geng, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan dalam episod yang terbaru. Okey. So kita nak mana bang? Kita pergi Forest Action. Okey geng. So episod kali ni aku akan bercamping dekat Forest Action Tanjung Malim. Ni kali ketiga lah kita orang camping di sana. So kita akan pergi 3 hari 2 malam dekat sana dekat Forest Action. Kali ni macam biasa kita orang bertiga Aku, Aziz dengan Fitri So check it out. Tengok apa yang ada. Alright. So jom kita gerak. Let's go. Campsite ni terletak dekat Tanjung Malim. Jadi tak jauh lah daripada KL. Dalam 50 ke sejam je daripada KL. Nak tunggu Aziz kat mana ni? Dekat tol ke kedai makan? Kita dah sampai Tanjung Malim. Selamat guys. Jom kita pacak kemah. Kita makan. Makan tu. So guys, tengok guys. Ada udang petai. Ada ayam. Kalau habis dah. Kali dekat tahu dah. Dan barang jadi dia. Barang jadi. Ni. Tak tiga. Ni. Sebelum sampai ke campsite, kami decide nak breakfast dulu. Kami breakfast dekat area Pekan Tanjung Malim sebelum masuk ke campsite lah. Boleh tahan juga makan kat sini, sedap. Harga pun marhen punya harga. A moment held out of time, out of place. Campsite ni tak jauh daripada susur masuk Tanjung Malim daripada Plus Highway. Dalam 5 ke 10 minit lebih kurang macam tu. Dan jalan nak masuk ke campsite ni akan lalu ke jalan-jalan kampung
sempit sikit tapi bertar lah. Cuma sebelum sampai ke campsite ada jalan off-road sedikit. Semua kereta boleh lalu, jangan risau. You left your coffee half full on my stove, your name in the steam, and nothing at all. There's a dent in the... Okey geng, kita dah sampai ke Forest Ascent. 11.30 dia sampai. So geng, mana tempat kita geng? Kita tempat kita sini tak? Satu sini, Ni satu sini, ni 20, ini 19, C19, ini 18. 18. Kau boleh tarik sana lagi lah. Pasal dua orang. So ni tempat kita. So tempat kita ada dekat dikelilingi pokok buluh lah. Sini ada pokok buluh. Baik, so redup lah sini. Kita dah around tapak kita. So tapak kita tapak 18, 19 dan 20. Okay, so kita pun dah tanya CO. CO pun dah bagi green light untuk pacak. So jom kita unloading barang-barang and then kita start set up kemah. Alright, jom check it out. Okay geng, kali ni kami bertiga guna kemah yang sama. Payung Camp Village L Plus. Macam aku dengan Nazik baru belilah. Fitri memang guna kemah ni sebelum ni. Jom kita tengok senang ke tak senang nak set up kemah ni. Kemah ni auto, jadi lebih senang lah kalau nak dibandingkan dengan manual black dog aku dulu. Jom kita layan. Tiang ke kan tak kemah? Tinggi sangat tu. Bagi aku, okey lah kemah ni. Lebih besar daripada kemah aku yang dulu, saiz M. Kemah ni saiz L. Awning dia pun besar dan lebar. So, aku tak perlulah nak pacak dom lah. Dan pasang dia pun agak senang lah. Tapi first time biasalah. Agak lama kat lah pasang sebab first time kan. Tapi overall bagi aku, Payung Camp Village L Plus ni memang okey. Harga dia pun okey dan sesuai lah untuk kami berempat.
Kena. Darling. Siapa nak? Siapa nak coklat? Take one. Jual batu ni. Ada. Ini kan? Ada batu. Balik rumah. Ha, nampak tu balik rumah. Cuaca hari pertama ni agak panas. Bila set up kemah tadi memang berpeluh lah. Jadi lepas je set up tadi, settle semua, kita orang chill-chill dulu, rehat-rehat, sejukkan badan. Tapi aku rasa aku nak berendam kejap lah dekat sungai. Jom, kita tengok sungai dia macam mana. Kami ambil tapak forest. Jadi nak ke sungai tu agak jauh sikit lah berjalan. Tapi okey je. Dalam 100 meter, 200 meter macam tu. Lepas ni kita nak mandi sungai hari ni. Aktiviti hari pertama, iaitu mandi sungai. Lama. Alright geng, kita mandi sungai. Ini tak mandi. Ini tak mandi. Mula layan ni sampai depan tau. So geng, sedap sungai dia ni tak dalam paras lutut je. Tapi air laju lah. Seronok lah main tubing. Tapi kena beli pelampung sendiri lah. Sebab kat sini dia tak ada sewa pelampung. Alright, jom kita layan mandi sungai dulu. Geng, naik trip beli ni geng. Naik trip beli ni So, petang ni just chill-chill mandi sungai. Sedap, sejukkan badan je. Sekejap lagi kita buat shabu-shabu. Sungai dia lebar dan arusnya agak deras. Cuma dia tak dalam lah. Tak boleh lah nak menyelam semua kan. Hanya berendam lah macam ni. Tapi nak main tubing tu pun okey rasanya. Cuma pelampung lah nak kena bawa sendiri. Sebab kat sini tak ada sediakan pelampung. Agak lama jugalah kami berendam kat sungai hari ni. Sebab cuaca panas kan. Jadi berendam kat sungai memang syok. Sejuk-sejuk pula tu memang healing. So kita ambil turn preparation lah. Sekejap lagi lepas nanti time-time bakar kita boleh relax lah. Kawan lain pula.
makan. Ni taruh air. Air ya. Air jangan banyak kan. Ah. Jangan tak nak bagi dia melekat. Ni arang. Nanti Lepas je settle mandi sungai, kita orang pun siap-siap nak sediakan barang-barang untuk kita buat syabu-syabu dan oden malam ni. So malam ni kita orang akan dinner bersama-sama lah. Dalam proses memanaskan arang. Manaskan arang. Kita nak buat syabu-syabu dubuyo. Debuyo. Kau masuk dulu ni. daging. Oh, daging syabu-syabu. Ni barang tak ada. Memang kena datang camping baru dapat. Oh ya, kita pakai arang tak pakai api tau. Air masak, odeng. Rendam, bukan masak. Kau tambah ni. Apa yang beda? Bersendawan dia keluar. Memang untuk lelaki-lelaki. Kita memang macam buang. Malam tu kami bersama-sama layan oden dan syabu-syabu. Agak sedap jugalah. Memang menu yang jadi pilihan lah. Lagi-lagi kalau syabu-syabu kan, untuk kita buat masa camping. So malam tu sambil masak kita berborak santai-santai kan. Memang syok. Hello geng, selamat pagi. Hari kedua kita dekat Forest Edson. Pagi ni kita orang bangun agak lewat. Yelah, semalam sampai pukul berapa kan berborak. So pagi ni tak sempat lah aku nak shoot video sunrise. Tapi tak apa, besok ada lagi. Malam pertama dekat sini tak sejuk pun. Kurang sejuk lah bagi aku. Tapi okey lah, tidur pun lena. So tak ada apa-apa gangguan lah malam tadi. Pagi ni Cik Ya goreng kari pup, dumpling dan roti canai je. Kita breakfast simple-simple je pagi ni. So okey lah, kenyang lah juga untuk alas perut kan.
Lepas dia settle breakfast, aku dan budak-budak ni round-round kejap lah sekeliling campsite, tengok apa yang ada kan. So jom kita tengok, kita review sikit apa yang ada dekat campsite ni. Okay geng, ni area CO ataupun helper CO, dia akan tinggal dekat sini lah. So dia sentiasa ada kat sini. Jadi ada apa-apa masalah boleh cari dia kat sini ya. CO dan helper CO agak peramah jugalah, friendly. Kebanyakan struktur-struktur bangunan dekat sini diperbuat daripada buluh. So agak unik bagi aku. Dan ini dia punya surau. Tak besar tapi okey lah bagi aku. Cantik lah surau dia dan bersih. Salah satu bangunan ni bak kata CEO akan buat untuk macam dom lah. Siapa yang tak ada kemah boleh stay dekat bangunan ni. Tapi aku tak tahu dah siap ke belum bangunan ni. Dekat bangunan ni dia ada sinki, dia ada tempat mandi, dia ada tempat untuk kita buang air kecil. Tapi untuk buang air besar tak ada kat sini. So kalau nak buang air besar kena pergi ke toilet utama lah. Ini tapak forest. Tapak forest ni agak popular di kalangan kampus sebab dia agak redup dan dikelilingi oleh pokok-pokok besar macam ni. So view dia agak cantik sebab dia seakan-akan pokok pine yang tinggi macam tu lah. Ini toilet utama dia. Memang cantik. Dia sediakan sinki, tong sampah besar ni dan pipe untuk kita basuh kaki dan basuh ground sheet lah. Tandas dia bersih dan dijaga. Lepas tu yang unik dia, pokok ni dia tak tebang. Dia attach sekali dengan bangunan. Ini tapak stream. Tapak ni dekat dengan sungai. Ada pokok dan agak cantik jugalah pemandangan dia. Hall ni baru je siap aku rasa. Kat sini dia disediakan freezer lah yang halal dan non halal. Dia juga ada sediakan sinki. Banyak jugalah sinki. So senang lah nak basuh pinggan apa semua kan. Dia juga pun ada sediakan shower. Dan yang paling uniknya, yang paling best dia ada sekali dengan water heater. So ada 2 bilik shower lah. Dan ada tempat untuk kita buang air kecil. Hari kedua kat sini hujan. Jadi syok lah, sejuk je hari kedua ni kan. So jom kita layan hujan, tenang-tenang. Lepas tu layan air coklat panas ni. Memang healing. Malam kedua kat sini kami buat bakar-bakar BBQ lah. So sebabkan malam ni malam last kita kat sini, so kita just santai-santai, relax-relax, tenang-tenang macam tu.
lain. Dulu Lain. Mungkin dia bagi. Itu hari tu. Hari ni kita masak BBQ ayam pula. Tak, dia seram dia bukan apa. Seram kita tengok chef ni seram. Masa seakan-akan berhenti malam tu, kami bersama-sama makan ramai-ramai, berborak-borak, lepas tu santai-santai macam ni kan. So memang syok lah layan malam hari dekat sini. Dia makan apa? Oh, dia bawa. Dia bawa ayam. Ada. Sudah bawa. Entahlah lah bu. Ayam yang ni lah, tak ada kan? Dari tu yang aku minta beli satu tu yang jadi. Mana tu? Tak. Yelah. Ni. Wah, ayam tak laku. Daging. Hello, Assalamualaikum geng. Selamat pagi. Okey, hari ni hari ketiga kita dekat Forest Ascent. Okey, hari last kita. So nice. So kita dah 3 hari kat sini. Dah 2 malam lah kat sini. So malam tadi lebih sejuk lah daripada malam pertama. So nice. Pagi ni berkabus. Kita nak tunggu sunrise. Tak nampak matahari lagi lah. So macam masih lagi tunggu sunrise. Tak tahu lah ada sunrise ke tidak. Sebab semalam hujan kan. Hujan kejap je. Tapi okey lah, nice. Boleh sejukkan sikit lah masa 3 hari semalam. So hari pertama hari tu panas terik. Okay. Malam pun panas. Bila hari kedua dia redup sikit. And then lepas tu hujan kejap. Malam okey, sejuk. And malam pun tidur okey. And then ini tengok berkabus. Sana pun nampak kabus tu. Okay. So kita bangun awal hari ni. Sebab hari pertama tu kita tak sempat nak ambil shoot sunrise. So pagi ni tenang, relax, chill. Kita nak prepare breakfast. And then kita slow-slow kemas. Okay. And then mungkin dalam tengah hari ataupun pukul 2 kita check out lah. Okay. Makan roti bakar dengan mushroom soup. Lepas tu ada jiran tadi nasi goreng. Hari ni last day. Tambah satu lagi. Tambah sehari lagi. Cuti. Tak larat dah. Pagi hari terakhir dekat sini kita just santai-santai je. Buat breakfast pun yang simple-simple. Kita lebih kepada menikmati alam sebelum kita balik. Now we are living in London. Okey geng, kita dah siap kemas. And then kita dah mandi sungai. Lepas tu kita dah mandi shower semua. So semua dah siap lah. So kita nak balik. Dah, kita nak on the way pergi balik. So macam biasa, tapak yang kita tinggalkan mesti bersih seperti mana kita masuk lah. So pastikan tapak tak ada sampah dan tak ada apa-apa barang tinggal lah. Alright, jaga sama-sama. Sebab ramai lagi akan camping kat sini. Tempat ni cantik.
So insyaAllah harap tempat ni akan kekal macam ni lah. Stay tune. Terima kasih kerana tonton video ni sehingga habis. Jumpa di video akan datang. Check it out. Kedamaian adalah subjektif. Kita boleh mencari dengan apa cara sekalipun. Jadi, jumpa lagi di video akan datang dan terima kasih kerana tonton video ini sehingga habis.